Pernah tak excited nak buat pinjaman untuk beli rumah, kereta atau personal loan? Tapi lepas tanda tangan perjanjian, terus rasa, makin berat nak bayar ni. Bukan sebab anda boros, tapi sebab ramai yang tak sedar anda dah masuk dalam perangkap kontrak pinjaman sendiri. Jadi, sebelum anda tersilap langkah, jom saya bongkarkan 5 perangkap yang ramai orang terlupa nak tengok. Faedah efektif versus faedah tetap. Yang pertama, perbezaan antara faedah tetap dan faedah efektif. Yang ni memang ramai yang terlepas pandang. Ramai suka faedah tetap sebab kononnya lebih selamat sebab bayaran bulanan tak berubah dan senang nak bajet. Tapi sebenarnya faedah tetap ni dikenakan atas jumlah asal pinjaman, bukan baki semasa. Maksudnya, walaupun hutang anda dah tinggal sikit, anda masih kena bayar faedah seolah-olah masih berhutang banyak. Cuba bayangkan, pinjam RM100,000, dah bayar separuh. Tapi faedah tetap kira atas RM100,000 juga. Rugi kan? Berbeza dengan faedah efektif, ia dikira atas baki pinjaman semasa. Jadi, kalau baki makin kurang, faedah pun makinlah rendah. Lagi adil, lagi jimat. So, jangan malu nak tanya pegawai bank apa jenis faedah yang digunakan dan minta kiraan contoh penuh. Jangan hanya tengok angka cantik dekat iklan, tengok juga cara pengiraannya. Nombor 2, yuran pemprosesan tersembunyi. Contoh, kita pinjam RM10,000, tapi bila duit masuk tinggal RM9,300 je. Mana hilang RM700 tu? Rupanya ada potongan awal untuk yuran pemprosesan, caj guaman, insurans wajib dan macam-macam lagi. Semua ni ditolak sebelum anda sempat pegang duit tu. Yang ni buat anda sakit hati. Faedah tetap dikenakan atas jumlah penuh keseluruhan, bukannya baki yang anda dapat. Lagi teruk kalau caj-caj ni langsung tak disebut masa awal bincang dengan bank atau ejen pinjaman. So, nak tak nak wajib minta senarai penuh caj yang dikenakan sebelum setuju dengan apa-apa loan. Janganlah hanya sign sebab rasa nak terdesak. Seterusnya, caj lewat bayar. Mungkin ada sesetengah orang ingat kalau bayar lambat sehari dua tu tak ada apa-apa. Silap. Hampir semua syarikat pinjaman, bank ataupun bukan bank akan kenakan penalti kalau anda lambat bayar. Caj dia boleh cecah 1% hingga 8% daripada baki tertunggak. Kalau sekali dua tu okeylah. Tapi kalau kerap, hutang akan bertambah dengan sangat cepat tanpa anda sedar. Isu ni pun boleh burukkan rekod anda dalam SIKRIS ataupun SITOS. Bila nama dah kotor, bukan je susah nak buat loan lain. Nak buat kad kredit pun boleh sangkut. So, jangan main-main lah bab tarikh bayaran ni. Pasang reminder, buat auto debit kalau nak selamat lah. Atau guna apps kewangan untuk monitor pinjaman korang. Next, lock-in period. Ramai orang sign loan tanpa perasan ada klausa yang halang anda daripada langsaikan pinjaman awal. Kadang-kadang tu kita plan nak buat refinancing, jual rumah atau bayar penuh sebab dapat bonus. Tapi malangnya bila belum habis tempoh lock-in period, anda kena penalti dan penalti ni bukan sikit tau. Boleh cecah 2% hingga 5% daripada baki pinjaman bank. Contoh mudah, kalau baki pinjaman anda RM150,000 dan penalti 3%, anda kena bayar RM4,500 just because anda nak settle awal. Gila kan? Jadi jangan hanya tengok kadar faedah, tengok juga tempoh lock-in period. Lagi pendek, lagi bagus. Kalau bank bagi kadar faedah rendah, tapi lock-in sampai 5 tahun, fikir 2-3 kali. Buat perbandingan dan pastikan pinjaman tu fleksibel sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam hidup kita 2-3 tahun akan datang. Ingat, pinjaman ni tanggungjawab besar. Jangan terburu-buru. Ambil masa untuk faham semua syarat, bandingkan package dari pelbagai bank dan buat keputusan berdasarkan situasi kewangan anda sendiri. Kalau video ni membantu, jangan lupa share dengan kawan-kawan supaya kita semua jadi peminjam yang lebih bijak dan bebas hutang. Nak tahu macam mana kami boleh bantu anda juga? Pergi ke website www.directlending.com.my atau boleh tekan link dekat bawah dan semak kelayakan percuma. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.